Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus Shanghai Shenhua, yang mana JDT menang 3-1 pada perlawanan ni hasil jaringan dari Jonathan Silva dan 1 dari Oscar Arribas. Baik, untuk perlawanan ni memang JDT kontrol game, JDT ada banyak peluang, JDT ada beberapa peluang yang boleh skor lah, daripada Jairo yang gol dibatalkan, daripada percubaan Oscar Arribas yang kena tiang dan sebagainya. So benda-benda macam ni menunjukkan yang JDT antara kuasa besar di Asia Tenggara lah. Dan sekarang pun JDT dah melonjak ke tangga kedua dalam peringkat kumpulan untuk ACL Elite. Dan sekiranya mereka meneruskan momentum untuk 4 game yang seterusnya, maka JDT mungkin cipta sejarah untuk layak ke pusingan selepas peringkat kumpulan lah. So kudos untuk JDT. Untuk perlawanan semalam, kalau kita lihat JDT menurunkan kesebelasan yang terbaik, tetapi mereka terpaksa melakukan pertukaran awal apabila AKZ yang mengalami kecederaan dengan membawa masuk Afiq Fazail. So pada perlawanan semalam memang kita boleh nampak pemain-pemain lokal sebenarnya yang menyelah dalam skuad JDT. Selain daripada Jonathan Silva dengan Oscar Arribas, kita boleh tengok semalam Arif Aiman dengan Afiq Fazail yang jadi the real playmaker untuk JDT dalam fasa gerakan, defending dan sebagainya. Kedua-dua player ni memang memainkan peranan penting lah untuk JDT. Dan Afiq Fazail dengan 1 assist, Jonathan Silva 2 gol, lepas tu dengan Arif Aiman dengan 2 assist. Tapi kalau siapa perasan semalam, Arif Aiman waktu first half dia pakai kasut lain, waktu second half dia pakai kasut lain, terus dia buat 2 assist. Jadi tanpa buang masa, kita masuklah dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ni, saya akan buat satu ulasan perlawanan mengenai JDT. Apakah perkara positif yang saya suka tentang pasukan JDT pada perlawanan ni? Baik, untuk formation pasukan JDT untuk perlawanan ni, mereka macam biasa turun dengan formation 3-5-2, which is untuk game ni Arif Aiman diletakkan berhampiran dengan Jairo sebagai seorang striker lah. So benda tu positif side lah. Jadi kita boleh nampak dalam formation 3-5-2 ni, apa yang benda yang sebenarnya menjadi local ataupun focal point untuk JDT dalam dictate tempo. Perkara pertama yang saya ingin highlightkan adalah tentang midfielder, iaitu gandingan Nacho Mendes, Nacho Insa dan juga Afiq Fazail yang menggantikan AKZ. Baik, untuk ketiga-tiga midfield ni, apa yang kita boleh nampak, JDT bermain dalam sistem double pivot, iaitu Nacho Mendes dan juga Nacho Insa bergandingan dalam sistem double pivot dan Afiq Fazail as a number 8. Tetapi untuk peranan dalam perlawanan ni, kita boleh nampak sebenarnya peranan yang diberikan daripada Xisco Munoz kepada Nacho Insa adalah dia bermain dalam single pivot sewaktu dalam transition ataupun sewaktu in position, sewaktu JDT menyerang lah, yang mana Nacho Insa yang akan protect the back three pasukan JDT dan juga melakukan kerja-kerja kotor. Maksudnya dia bermain dengan agresif, bermain dengan bertahan dan sebagainya untuk memastikan yang back 3 JDT sentiasa di cover up. Dan dengan peranan sedemikian, memang kita boleh nampak lah, memang agresif gila gameplay Nacho Insa dari segi reading game, dari segi interception, dari segi bagaimana dia cuba keluar daripada close space kan. Dia main dalam ruang yang sempit, dia boleh acah-acah. Try bayang pemain nombor 39 kena pressing dengan orang, dia boleh chill lagi untuk keluar daripada situasi tersebut kan. Tapi disebabkan keagresifan beliau menghadiahkan satu sepakan penalti lah kepada Shanghai Shenhua. Tapi overall dengan ajarnya Nacho Insa, dia bermain dengan sangat cemerlang. Dia boleh cover up, dia boleh distribute bola, dia tenang dengan defend, dia bantu defensive duty bagus. So Nacho Insa is the player, key player yang menyebabkan barisan tengah pasukan JDT untuk pemain seperti Afiq Fazail dan juga Nacho Mendes untuk involve more to attacking. Dan untuk game ni kita boleh tengok kalau Afiq Fazail yang bermain sebagai number 8, dia banyak cover up di left half space ataupun half space kiri lah, yang mana untuk sedemikian dia banyak untuk bantu Jonathan Silva di bahagian kiri, dan dia juga banyak membentuk triangle di bahagian kiri bersama dengan Jonathan Silva, bersama dengan Jairo dan sebagainya. Jadi benda tersebut membolehkan Afiq Fazail boleh juga untuk involve more to attacking. Dan disebabkan itu kita boleh nampak pergerakan Afiq Fazail, kalau kita tengok, boleh tengok heat map, banyak dia berada di kawasan yang lebih tinggi, di kawasan pihak lawan, dan dia juga banyak involve dalam movement dalam melakukan serangan lah. So benda tu positif side, dan Afiq Fazail berjaya memberi satu assist. Dan untuk Nacho Mendes, macam biasa saya akan puji dia dalam beberapa game yang lepas, Nacho Mendes ni memang diletakkan more to attacking minded, yang mana more to attacking position lah. Dan untuk game ni Nacho Mendes sebenarnya bermain dengan sangat baik. Dia punya involvement dalam kotak penalti, dia ada percubaan yang ditepis oleh keeper, and dia bagus, dia jadi creativity dekat tengah, link up play dia bagus, combination play dia bagus. So
benda-benda macam tu yang kita nak. So kedua-dua player Afiq Fazzail dengan Nacho Mendes, mereka berjaya untuk utilize mereka punya attacking style untuk membantu bahagian serangan dengan efektif, dan mereka berjaya buat sedemikian dengan begitu baik. So benda tu bagus untuk bahagian tengah pasukan JDT yang dibantu oleh Nacho Insar yang memang memainkan peranan yang cukup bagus, dan juga contribution dua orang ni more to attacking dan juga defensive duty pun memang sangat-sangat bagus. Itu yang pertama saya suka. Yang kedua yang saya suka adalah daripada segi wingback. Kalau kita tengok untuk game ni, Jonathan Silva dan juga Oscar Adibas diletakkan sebagai left wing back dan juga right wing back. Untuk Oscar Adibas, saya tak mau cakap banyak. Bila mana dia diletakkan sebagai right wing back di bahagian kanan, apa yang dilakukan oleh Oscar Adibas adalah dia more to membentuk combination play dengan Arif Aiman dengan sangat-sangat baik. Dia punya positioning, dia punya overlapping, dia punya dribbling dan sebagainya. Untuk game ni dia berjaya improve. Dia berjaya membentuk combination play dengan Arif Aiman dengan sangat baik. So selalunya kalau mereka berdua main dekat sini, Arif Aiman akan more to narrow ataupun more to central. Tapi untuk kali ni Oscar Adibas dengan Arif Aiman, mereka berjaya bergandingan dengan baik di bahagian kanan untuk mengucang-ngacirkan bahagian kiri pasukan Shanghai Shenhua lah. So Oscar Adibas malam pun berapa percubaan dia ada, tapi akhirnya dia berani shoot. Lepas kecewa kena tiang, dia shoot kali kedua, gol. So benda tersebut positif sebab Oscar Adibas berjaya utilize dia punya kemampuan untuk bermain sebagai right wing back untuk bentuk combination play dengan Arif Aiman dengan begitu baik. Manakala untuk Jonathan Silva ni saya tak mau cakap banyak. Apa yang saya suka tentang dia, satu, positioning. Lepas tu yang kedua, dia punya reaction terhadap hantaran yang dilakukan. Yang ketiga, dia punya finishing. Weh, ingat senang lah left wing back yang nak ada positioning yang bagus dalam kotak penalti, nak ada finishing yang bagus dalam kotak penalti. Kedua-dua gol yang dilakukan oleh Jonathan Silva tu nampak simple, nampak open, tapi bukan mudah untuk seorang wing ataupun seorang back untuk score macam tu kan. Sebab apa? Sebab back ni kaki dia rembat kuat, melambung tinggi apa semua, tapi finishing yang Jonathan Silva very clinical. Positioning dia pula on point, kat mana ada bola kat situ stop, dia score the goal. So itu yang saya suka tentang Jonathan Silva. Dua gol dijaringkan oleh dia adalah dua gol yang dilakukan dihantar oleh Arif Aiman. So dia pandai untuk read the game very well. So benda tu positif lah untuk kedua-dua wing back. Untuk back 3, Glaude, Raupara dengan Israfilov, tak banyak saya cakap. Memang mereka man to man marking bagus untuk game ni. Mereka punya close space bagus. Mereka tak bagi ruang yang banyak untuk pasukan lawan exploit. Tapi saya tak faham gol yang Shanghai Shenhua yang lalah tu kenapa dibatalkan. Rupanya ada siku pelanggaran yang berlaku kepada Nacho Mendes kan. So benda tu yang menyebabkan gol dibatalkan lah. So benda tu kita boleh nampak lah. Tapi lepas tu Shane Lowry masuk, saya suka bila Shane Lowry masuk, kita boleh nampak Shane Lowry walaupun tak ada dekat Liga Super, tapi dia main dekat ACI Elite, dia punya peranan tu penting. Tengok macam mana movement untuk gol Oscar Adibas, dia involve untuk buka pada Jonathan Silva 1-2, buka daripada bawah apa semua kan. So benda tu positif gila lah kan. So Shane Lowry masuk, Israfilov bagi defend, Raupara tenang dekat defend kan. Bahagian kiri Shanghai Shenhua tu memang tak hidup lah. Untuk attacking wise, bagi saya untuk Jairo masih lagi di bawah Bilopa, tapi Arif Aiman is another level. Untuk game ni Arif Aiman dia punya dribbling, dia punya glad check kan apa semua memang padu. Saya suka tengok Arif Aiman, dia berjaya buat something yang better, dia buat something yang gila-gila bapak lah. Memang sempoi, memang perfect wise saya boleh katakan. So Arif Aiman buktikan dengan 2 assist malam, dia antara player yang bernilai kan. Dengan dribbling dia gila-gila belah kanan tu memang hidup kan. Lepas tu boleh buat assist, hantaran-hantaran dia on point. Tapi gol Jonathan Silva yang kedua tu saya tak faham. Keeper tu awak dia tak pergi tepih ya bola tu, dia tengok kan, sayang kan. Tapi bagus lah sebab Arif Aiman memang semalam bagi saya man of the match. Dia buat game banyak gila, dia create banyak gila. Jadi JDT semalam pun banyak focal point kepada Arif Aiman. Dan di second half ada pertukaran, contoh macam masuk Teto Martin. Saya suka Teto Martin ni. Sebab apa saya suka? Sebab dia punya one touch kan. Sebab one touch Teto Martin ni bagus gila, saya boleh katakan. Teto Martin punya one touch football very good. Macam mana dia set up pada Arif Aiman assist kepada Jonathan Silva tu memang bagus gila, cemerlang. So saya suka that part. Backsen semalam masuk tak boleh nak buat banyak juga, dah game pun dah nak habis. Shane Lowry masuk yang bagi impact banyak dengan Teto Martin. Jadi overall JDT deserve to win lah. Jadi itu je lah ulasan saya. JDT deserve to win. JDT buktikan yang mereka walaupun Akaza injured, Afiq Fazzail menyelah menjadi midfield yang cemerlang. Untuk tak ada 3 player tu pun still mereka boleh fight di peringkat ACI Elite. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.